Pada 22 Disember 2025 yang lalu, Tok belanja satu malam di Park Royal Feringgi Penang untuk semua anak cucu. Nak jadikan Family Day 2025 selepas Family Day di Dima Garden 2023 yang lalu. So fireworks at Disney at midnight, you kissed me and I think that I'm still in love. HBA. Kami sampai paling lambat. Jadi Acu dah tolong check in kan bilik kami. 5 bilik semuanya Tok belanja. Lepas tu Umi tambah lagi 1 bilik ekstra untuk Kak Aisyah dan Kak Ahmad. Jadilah 6 bilik kesemuanya. Sampai je dekat bilik, saya seronok sangat tengok ada birthday cake untuk kakak. Siap dengan belon lagi. Saya mintalah belon kakak tu. Happy birthday kakak. Yang ke? 12. Hotel Park Royal ni mereka hadiah 1 slice cake untuk yang sambut birthday. 3 slice cake semuanya dia letak dalam bilik. 1 untuk kakak, 1 untuk Nuha dan 1 untuk Amar. Sebab 3 orang sepupu ni semua lahir pada bulan Disember. Terima kasih, Tok. Petang tu, kami berkelah dulu sebelum main pantai. Park Royal ni ada akses terus ke pantai. Macam hotel-hotel lain, tepi pantai lain juga. Tok masak siap-siap dekat rumah. Tok risau anak cucu lapar nanti. Kami tak mandi pantai pun. Main air sekejap je sebab cuaca panas. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. Usuk terkejut air ombak kena dia. Terus dia tak mau main air pantai. Comel susah. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. Lepas tu, kami mandi kolam di hotel saja. Ramai orang waktu ni sebab musim cuti sekolah dan cuti Christmas. Seakan kami mandi air kolam petang tu. Lagipun aktiviti air di sini ada banyak. Seronok sangat, tak sedar kami main air sampai ke maghrib. Malam tu, kami makan malam di kedai area Feringgi ni juga. Lunch corner ikan bakar sampai nama kedai dia.
ibu sudah book dan bayar awal-awal. Bila kami sampai tu, terus boleh makan. Tak payah tunggu lama-lama. Balik dari makan, kami jalan-jalan sekitar hotel je. Seronok juga sebab lampu sekitar malam hotel ni banyak dan cantik-cantik. Happy kami sepupu-sepupu ikut video sekitar sini. Cannot wait, I'm yours. Open up your mind, say honey. Open up your plans, then you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. Pagi esok tu, kami breakfast ramai-ramai di hotel je. Kena bayar ekstra untuk kanak-kanak lebih 3 tahun. Kena beratur tunggu meja kosong sebab ramai menginap musim cuti ni. Lepas kenyang breakfast, semua pakat sambung nak mandi kolam lagi. Aktiviti ni sampailah tengah hari. Sementara tunggu nak check up tengah hari tu. Facilities di Park Royal ni sama level juga dengan Hard Rock Feringgi. Tapi dia punya facilities rasanya lagi elok untuk family. Keluarga Umi check up awal dan balik awal. Kami lepak-lepak dulu sekitar lounge selepas check out tu. Walaupun hanya 1 malam untuk belanja dekat sini, tapi sudah cukup seronok buat kami. Happy sangat bercuti di sini. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Mak. Okey, terima kasih, Mak. Gitu. Terima kasih, Tok. Terima kasih, Tok. Kasih Tok. Terima kasih, Tok. Terima kasih. Terima kasih Tok. Terima kasih menonton. Jangan lupa like dan subscribe.